Cikgu tak apa-apa, cikgu. Pergerakan dia fleksibel. Susah saya nak baca. Betul cakap cikgu. Lepas tu Dini laju, cikgu. You're doing well. Thank you. Think you can handle this guy? I'm sure. This guy is this piece of cake. Whatever, you must be careful. Because this kid have skill. I will. You have nothing to worry about me. You know me. Saya tahu caranya. Hati-hati, cikgu. Go. Cikgu Putih dan kawan-kawan dia semua hebat. Mereka berjaya ke pusingan seterusnya. Iya, Meh. Alhamdulillah, syukur. Yang penting, diorang selamat. Meh, bila pula persembahan awak? Sekejap lagi sebelum peringkat separuh akhir bermula. Tapi saya risaulah, Salihah. Ini pertama kali tahu saya nak buat persembahan depan orang ramai. Lah, janganlah risau. Awak boleh buat punya. Ya? Baiklah. Ingat anak-anak, jangan kamu terlampau gembira di atas kemenangan telah kamu alami di peringkat pertama ini. Sebab, lepas ini kamu akan menghadapi 2 lagi pusingan. Keyakinan memainkan perlu dalam peranan ini. Jangan kamu terlampau yakin, jangan terlampau kamu megah. Ingat, tumpukan perhatian kamu kepada pihak lawan. Yang paling afdal sekali ialah jangan sekali-kali kamu lupa akan diri kamu, lupa apa yang kamu pelajari sendiri. Apa yang Tok harapkan sekarang adalah persahabatan dan sebagainya. Kita mulakan sekarang. 1, 2, menang! Wow, memang hebat dan sengit apa yang kita saksikan sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sudah sampailah masanya kita menyaksikan pula peringkat yang kedua. Ya, kita dapat tengok di skrin itu, ya, masing-masing peserta telah mengambil tempat masing-masing. Apa pandangan guru yang tuan dapat saksikan sebentar tadi? Saya lihat ramai muka-muka baru. Semua handal-handal belaka. Daripada pelbagai aliran seni mempertahankan diri. Saya ucapkan tahniah kepada mereka yang berjaya. Baiklah. Tibalah masanya. Saksikan pula peringkat yang kedua. Yang lebih sengit dan lebih hebat lagi. Yang kita akan saksikan aksi Taufik dan Malik.
Sabar Taufik. Jangan gopoh. Kamu kena jaga-jaga si kaki dia. Ha? Itulah cikgu. Susah saya nak buat serangan cikgu. Dia pantas. Kau kena tenang, Fik. Jangan hilang fokus. Faham? Ha? Cikgu. Begitulah jadi antara Taufik dan Malik masing-masing menunjukkan kehebatan masing-masing dan akhirnya berkesudahan Malik juga dapat menewaskan Taufik. Ya Tuan Guru, bolehkah Tuan Guru terangkan teknik yang digunakan oleh Malik sehingga kan dapat menewaskan begitu mudah kepada Taufik? Itu dipanggil kuncian mati. Tengok macam mana saya buat. Kalau kena kuncian saya ni, KO. Nasib baik saya tak KO. Baiklah, kita saksikan perlawanan yang seterusnya. Lagi hebat, lagi sengit, iaitu berserta pada Nizam dan Denny. Dinesh? Cikgu. Dia main-main dengan saya, Cikgu. Macam mana saya mau lawan dengan dia, Cikgu? Sabar Dinesh. Dia cuba lemahkan psikologi kamu. Kamu jangan terpedaya dengan ejekan dia. Ingat. Baiklah, Cikgu. Saya akan cuba yang terbaik. Biasa tu. Nizam. Ini pertandingan Nizam.
Kau tak boleh buat macam tu. Itu bukan salah aku. Adat bertanding lah saudara-saudara ni. Pertandingan ada etika, Gam. Etika apa? Murid kau yang lemah. Lain kali jangan nak masuk bertanding. Menyusahkan orang aja. Sia-sia korang masuk pertandingan ni. Lepas ni, kau pula. Kau tak payah berlagak lah. Well, Guru Aduka, apa khabar? Datang tengok anak buah bertarung? Kau jangan nak belagak ah. Lepas ni giliran kau pula. Oh ya? Ini yang akan bertarung dengan aku? Masih mentah. Kita tengok siapa makan siapa lepas ni. Wow. I like your anger. Tapi ingat, hati-hati dengan kata-kata kamu.
rasa macam dia main-mainkan aku. Lee, aku tahu kau jangan kalah dengan dia, Lee. Kau jangan malukan aku. Baik. Tengok macam mana aku ajar budak laut tu. Tak ada mana hebatnya dia lah. Hei! Bukan salah aku. Adat bertanding lah, saudara-saudara ni. Pertandingan ada etika kan? Etika apa? Murid kau yang lemah. Lain kali jangan nak masuk bertanding. Menyusahkan orang aja. Pemenangnya ialah Putih! Tunggu, Putih. Anak-anak semua, janganlah kamu kecewa di atas kekalahan yang kamu alami. Anggaplah satu kekalahan ini adalah salah satu pengalaman yang takkan kamu lupa sebab. Dari pemerhatian itu, kekalahan kamu ini ada 3 sebab. Pertama, kemarahan telah menguasai diri kamu sepanjang pertandingan. Yang kedua, kamu tidak ada pengalaman di atas pentas. Dan ketiga, ketakutan telah menguasai diri kamu. Betul atau tidak? Jadi apa yang Tuhan harapkan dari kekalahan yang kamu alami, jadikan ini satu iktibar. Kamu perlu berusaha dan berusaha. Dan Tok yakin, insya-Allah satu hari nanti kamu akan menjadi juara. Itu harapan Tok dan semua. Oh.